Ni kebun lagi guys. Saya nak pergi tengok tapak pondok baru. Nak buat satu lagi pondok. Ni. Cabut anak getah guys. Anak getah sebesar lengan. Beli benih. Cabut dia cukup lah. Besar. Cabut yang besar-besar, jangan cabut yang kecil. Kecil lambat naik. Ni umbut jentong bang kan? Ni umbut rotan jentong guys. Sedap ni guys. Kalau ambil umbut dia ni. Ni pokok dia. Pokok gaharu guys. Belum ada isi lagi. Ini besar sikit, belum ada isi. Aduh. Sangat. Jaga je. Tengok tapak pondok baru guys. Nak buat pondok. Ni tempat kita orang panggil pokok buah perdah. Sedap juga kalau ada buah dia ni. Masih semak guys ini. Ini cepedak. Cepedak mak saya tanam dulu. Sekarang dah besar. Boleh guys, kita nak buat sini nanti pondok. Pondok baru. Pokok mukubung pun dah besar-besar. Dulu kecil je pokok mukubung kat sini. Apa bang? Semaroy. Boleh buat jurang kain. Tengok suami saya duduk kat sini, dia tahu batang semaroy. Saya yang asal kat sini tak tahu batang semaroy. Tapi ni bagus guys buat batang joran kail. Untuk pergi mancing ikan. Cantik pun lah. Dia bagi bersih. Satu kikis kulit dia. Yang ini. Jemur pula. Kalau bengkok, kita layu ke api. Bagi dia tegak. Bagi tegak. Nak cari dekat-dekat sikit lah. Yang apa? Rendah sikit. Tempat ni tinggi. Sebab nanti kita nak sedut air guys. Sebab kat sini air jauh. Air kat ujung sana, bawah sana lagi. Tak tahu boleh tak ni. Kalau boleh kita buat pondok sini. Dia sedut air okey lah.
Tahu boleh sedut ke tak sebab tinggi kan kat sini. Cari tempat dulu. Cek. Daun midu. Rabun tempat kita orang ni. Sebab tinggi sangat. Kalau kat bawah sini pun boleh juga kot. Tapi macam tak berapa nak elok, tak rata langsung. Tak rata. Menunggang. Sebab bukit. Air kat sebelah sana. Tarik belah sini. Macam punya asyik ayam je kan. Anak detak. Ni lagi satu midu guys. Banyak daunnya. Gemuk lagi tu. Pokok petai pun dah mati guys. Masih mencari guys tempat yang boleh disedut air. Sedut pakai enjin air. Sebab kat sini tinggi. Susah nak sedut air. Balik dulu guys. Baby saya dah menangis dah. Berat guys. Okay. Bye bye. Jumpa the next video.